saya sangat menghormati Parti PAS sejak zaman arwahku lagi. Dan saya support pergerakan Parti PAS walaupun saya orang UMNO. Tapi mungkin separuh hati saya, mungkin semua orang Melayu Islam kat Malaysia ni pun saya rasa ada soft spot for PAS. Like it or not, baik berlaku. Bukan mahal je dan bukan orang berumur je. Saya tak tahu dia secara pribadi sama ada dia tegas ke dia kelakar ke, I'm not pretty sure, tak pernah jumpa. Tapi kadang-kadang bila kita ternampak dia dia hati tu macam suka. Dalam ramai-ramai tu suka dia. Dan saya rasa lah kalau dia jadi pemimpin, apa kemungkinan non-Malays macam have a soft spot for him. You know lah, macam kadang orang I dah biasa dah jumpa orang Melayu yang non-Malays macam respect gila. Imagine kalau